Dia ambil doa-doa daripada print screen dalam telefon. Okey, dia print screen dalam telefon untuk ambil doa-doa. Kemudian dia baca, betul atau tidak? Tak dapat kita jawab. Awak kena perdengarkan bacaan itu di hadapan seseorang. Sebab tu kalau orang bagi kita doa, kita ni bukan arif. Pergilah tanya imam. Imam, betul tak bacaan ni? Imam kata, ini tinggal ayat ni. Kan? Betul tak? Ni betul. Itu lain. Lepas tu kita sekarang, dulu kalau mengaji Quran, gurunya orang. Dan ni banyak kemudahan. Boleh tengok YouTube, boleh online, boleh pakai pen Quran. Faham tak? Tetapi bila kita dah boleh membaca, sekurang-kurangnya pergi baca depan orang yang alim sekali. Biar dia tasrih, dia sahkan Fatihah kita tu betul. Faham lagi? Hak lain tu membantu. Jadi kalau selama hidup kita tak pernah perdengarkan Fatihah kita pada Tok Imam, Tok Bilal ke contoh, takut Fatihah kita salah. Takut salah. Bila salah, dah sah kan?